wabarakatuh. Okey, ini dia dewan terbaru kita yang diberi nama Dewan Belian, seperti nama pokok juga. Kita siap hari ini untuk photoshoot. At least kita dah siap. Kita tunjuk sini. Okay, kita ada di atas tu ada 3 chalet. Merbau, Balau, Resak. Di bawah ni dewan untuk acara, untuk training, untuk majlis kahwin, majlis tunang, kejutan saudara. Ini di depan. Mari kita masuk. Okey, ini di dalam di dalam. Walaupun di kampung tapi kita cuba buat 5 bintang Dengan pasal sini ada box sama, ada lambat. Dalam box tu kita ada lampu LED warna kuning. Ini di tengah ni lampu-lampu yang cantik ni. Belakang kita ada kipas. Di sini kita ada 3 biji aircon, 3 biji aircon Panasonic inverter 2.5. 3 ni memang cukup, insyaAllah cukup untuk sejuk. Kalau ramai pun memang cukup sejuk. Untuk kereta 56 orang, di sini kita boleh buat training, seminar, mandi makan malam, makan malam persatuan, reunion, kita buat sini. Di sini kita tengok persekitarannya pula. Ini di Kampung Melayu Homestay. Ini persekitarannya. Di sana ada swimming pool, ini ada chalet, sana ada rumah Melaka untuk penginapan. Di sini ada chalet Jati, Meranti, di belakang ada tempat makan lagi, barbecue. Ini tempat-tempat OOTD. Okey, jadi jemput datang ke Kampung Melayu Homestay. Siapa yang nak buat acara-acara, kita sediakan dewan terbaru, Dewan Belian. Steady Kampung Melayu.